الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada pagi ini kita dapat sambung kelas dan juga kursus bahasa Arab kita dengan sama. Dan uh, semalam kita sudah perbualan yang pertama. Okay, dah masuk perbualan yang berkenaan dengan tanya nama dan juga tanya khabar. Dan insyaAllah sekarang kita akan buat rasmilah hafalan dengan kata. Baik, jadi tanpa kita buang masa, kita seorang-seorang dulu. Semua dah ready belum? Jangan ingatkan muka surat 7 kena tasmiah. Jadi insyaAllah hari ini kita akan tasmiah dulu. Habis tasmiah, kita cuba latih perbualan. Lepas tu nanti kita akan masuk video dulu. Okey, nah. Kita mula dengan Akhi Tunku Muhsin, boleh? Ya, boleh. Tafadhal. Boleh Ustaz nak dengar hafalan tasmi' muka surat 7. Masmuka. Masmuki. Betul ke Ustaz? Betul. Jawapannya? Masmuka. 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 Masmuki. Ismi Ahmad. Ismi Sarah. Itu bahagian kedua, apa khabar? Bagaimana keadaan kamu? Kaifa haluka? Kaifa haluki? Bikhair. Walhamdulillah. Soalan yang tanya balik. Soalan ketiga. Kaifa haluka? Bikhair. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anti? Haluka anta? Wa kaifa haluki anti? Bagus. Masya Allah. Sekarang kita nak dengar daripada Ukhti Nurliza. Sebelum tu, Ustaz ingatkan, kita sekarang akan tasmiah topik 1, reward 1 yang ada dekat muka surat 7. Okay, Masmuka, Masmuki, Ismi Ahmad, Ismi Sarah, Kaifa haluka, Kaifa haluki, Bikhair walhamdulillah, wa Kaifa haluka anta, wa Kaifa haluki anti. Dan tasmiah ini diperlukanlah supaya Ustaz pastikan anda semua betul-betul hafal. Dan hafalan adalah langkah pertama sebelum kita boleh berbual dengan lancar. Okay, sebab nanti masa berbual kita tak nak tengok buku. Tapi kita tengok daripada hafalan. Okay. Nah, terima kasih Akhi Muhsin. Ahsanta. Sekarang Ukhti Nurliza. Boleh? Allah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asluka, ma asluki. Laisa ma asluka. Bukan ma asluka, itu jadi lain. Masmuka, masmuki. Oh, okay, sorry. Masmuka, masmuki, Ismi Ahmad, Ismi Sarah. Kaifa haluka, kaifa haluki,
بخير الحمد لله. وكيف حالك أنت؟ وكيف حالك أنت؟ Okey, yang bawah dia tak tepat. Wa kaifa haluki anti. Apa dia Ustaz? Wa kaifa haluki anti. وكيف حالك أنت؟ Ya, betul. Wa kaifa haluki anti. Bagus. Syukran jazilan. Bukan ma asluka tau. Nanti cakap mas muka. ما اسمك؟ Okey. نعم. شكرا جزيلا أختي مليسة وبوس. أخي منوير تفضل. Masmuka, Masmuki, Ismi Ahmad, Ismi Syarah. Kaifa haluka, Kaifa haluki, Bihairi walhamdulillah. Hmm. Wa kaifa haluka anta, Wa kaifa haluki anti. Wah, mumtaz, lancar. Tak baca dah. Wah, jai jiddan. Bagus, bagus. Okey, maksudnya sudah ready Akhi Munawir untuk buat perbualan. Tapi kita dengar yang lain dulu. Muhammad Nazir Al-Fikri, boleh? Masmuka, Masmuki, Ismi Ahmad, Ismi Sarah. Kaifa haluka, Kaifa haluki, Bi khairi, walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta, Wa kaifa haluki anti. Wah, bagus. Ahsanti, mumtaz jiddan. Sekarang Ufti Raiha. Betul kan Ufti? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okay. Masmuka, Masmuki, Ismi Ahmad, Ismi Sarah. Kaifa haluka, Kaifa haluki. Bi khair, alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta, wa kaifa haluki anti. Okey, bagus, lancar. Ahsanti. Okey, kita ada lagi 2 minit. Nah, Ufti Alia boleh cuba. Masmuka, Masmuki, Ismi Ahmad, Ismi Sarah. Kaifa haluka, Kaifa haluki, bi khair, walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta, wa kaifa haluki anti. Okey, mumtaz. Ahsanti. Ufti Suzana. Dengan kamu dulu. Boleh? Ufti Suzana. Suzan. Nah, Zamil. Apa nama kamu bahasa Arab ialah untuk lelaki perempuan? Suaranya tak keluar. Dia punya mic buka, cuma suara tak keluar. Tak pasti sama ada mikrofon dia tak masuk ataupun settingnya tak betul. Nah, tak apa. Boleh cuba keluar masuk balik. Kita tanya orang lain dululah sebab memang tak dengar. Kawan-kawan lain pun memang tak dengar suaranya. Minta maaf. Okey, sekarang kita terus kepada Akhi Hazim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Masmuka, Masmuki, Ismi Ahmadu, Ismi Saratu. Kaifa haluka, Kaifa haluki, bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta, wa kaifa haluki anti. Oh, Masya Allah. Lancar. Boleh masuk batch 2 terus. Naam. Syukran jazilan. Akhi Zawawi. Daur. Ahlan ya Akhi Zawawi. Boleh? Boleh cuba? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Masmuka, Masmuki, Ismi Ahmad, Ismi Sarah. Kaifa haluka, Kaifa haluki, Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta, Wa kaifa haluki anti. Mumtaz. Mumtaz. Barakallahu fiqh. Ahsanti. Okay, last ahsanta Asif. Sekarang Akhi Hadi. Nah, Hadi ada Hadi. Hadi Rius. Tulisan dia Hadi Rius. Nah. Waalaikumsalam. Betul kan namanya Hadi Rius? Tak lah Rius. Tapi Hadi betul.
Saya dah tukar nama dah. Dengan nama dah. Panggil apa? Panggil Junaidi. Zunaidi. Muhammad Junaidi. Okey, Fahli Ali Zunaidi. Okey, silakan. Mas Muka, Mas Muki, Ismi Ahmad, Ismi Sarah, Kaifa haluka, Kaifa haluki, bi khairi walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta, wa kaifa haluki anti. Okey, cantik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bagus. Masya Allah. Kalau kita lihat data di sini, kebanyakan orang lancar. So, Ustaz ubah plan. Okey, Ustaz ubah plan. Tasmi' sudah selesai. Latihan perbualan, kita akan KIV selepas kita masuk dua kedua. Sebab semua orang lancar bahagian tanya nama, tanya khabar. Rasanya tak ada masalah sangat untuk kita skip latihan perbualan sekejap. So, kita akan terus kepada hiwar 2 berkenaan dengan dari mana. Lepas dah kita buat dari mana, kita akan buat latihan perbualan untuk dua-dua lah. Maksudnya tu 1 dan juga 2. Baik. Jadi, Alhamdulillah Ustaz dah dengar. Ukhti Suzana tadi Ustaz tak sempat dengar lagi. Cuba test mic sikit, boleh tak kita dengar suaranya? Ada tak suara keluar? Sebab tadi tak keluar. Masih tak keluar lagi. Dia punya mic on, tapi suara tak keluar. Kalau perasan, tak tahu nak tunjuk macam mana. Dekat bahagian gambar mikrofon tu, sepatutnya dia ada gambar lah bergerak tutup. Untuk kes Ukhti Suzana tak silap, dia mendatar je. Tak tahu nak tunjuk macam mana. Tapi, dapat untuk gambaran. Ya, saya hantar dekat group supaya tolak lah contoh. Okey. Kalau boleh minta bantuan siapa-siapa lah. Ya, sebab Ustaz tak dapat nak bantu. Okey, sekarang kita teruskan dengan perbualan kedua. Boleh masuk muka surat ke-9. Yang ini tolong beri perhatian lebih. Kerana ramai yang tersilap bahagian ni. Ini selalu orang tersilap. Dari, senang cerita kita ikut template, dari Turki, orang Turki. Ustaz bagi tahu awal lah, selalu orang silap bahagian ni lah. Dari Turki, orang Turki. Atau kita tukar konteks sikit, dari Malaysia, orang Malaysia. Okay. Ataupun orang Turki, dari Malaysia ialah orang Malaysia. Ataupun dari Kedah, orang Kedah. Dari Terengganu, orang Terengganu. Biasanya orang selalu silap bahagian. Ustaz bagi tahu awal, tolong beri perhatian. Now, jadi sekarang kita baca dulu sama-sama. Ustaz baca, anda semua ikutlah. Okay. Min aina dari mana? Min aina dari mana? Min aina dari mana? Min aina dari mana? Hal adakah? Hal adakah? Adakah? Turkiya negara Turki. Turkiya negara Turki. Turkiya negara Turki. Naam, ya. Naam, ya. Naam, ya. Naam. Turkiyun orang Turki lelaki. Turkiyun orang Turki lelaki. Turkiyun orang Turki lelaki. Turkiyun orang Turki lelaki. Wa dan wa dan. Wa dan Jinsiyatun warga negara. Jinsiyatun warga negara. Jinsiyatun warga negara. Jinsiyatun warga negara. Pakistan negara Pakistan. Pakistan negara Pakistan.
Pakistan, negara Pakistan. Pakistan, negara Pakistan. Terus Pakistaniyun, orang Pakistan lelaki. Pakistaniyun, orang Pakistan lelaki. Pakistan, orang Pakistan lelaki. Pakistaniun, orang Pakistan. Orang lelaki. Orang Okey. Misrun, negara Mesir. Misrun, negara Mesir. Misron, negara Mesir. Misron, negara Mesir. negara Mesir. Misriyatun, orang Mesir perempuan. Misriyatun, orang Mesir perempuan. Misriyatun, orang Mesir perempuan. Misriyatun, orang Mesir perempuan. Perempuan. Suria, negara Syria. 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 Suriyatun, orang Syria perempuan. Suriyatun, orang Syria perempuan. Suriyatun, orang Syria perempuan. Suriyatun, orang Syria perempuan. Ahlan wa sahlan, selamat datang. 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 Bagus, Masya Allah. Sekarang latihan menulis. Kita berikan waktu 3 minit lah. Boleh? Sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh tanya. Okey? Sambil-sambil tu cuba ingat jugalah perkataan-perkataan maknanya apa dan sebagainya. Okey, tamam. Khalaslah. Kita boleh teruskan. Okey, yang bahagian bantuan hafalan, macam Ustaz cerita semalam, bagi siapa yang tak sempat dengar, boleh tengok rakaman semalam lah. Tak silap minit ke 20 macam ni juga Ustaz ada terangkan.
Okey, yang ini anda semua boleh lihat nanti, buat sendirilah untuk hafal perkataan-perkataan di rumah. Baik, sekarang kita pergi kepada muka surat 11 untuk kita baca perbualan yang kita akan cuba latih nanti. Okey, dan juga hafal. Baik, sekarang baca dengan ustaz sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Min aina anta? Min Min aina anta? Aina anta? Ana min Pakistan. Ana min Ana Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Hal Hal anta anta Pakistaniyun? Pakistaniyun. Naam, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka? Wa ma jinsiyatuka anta? Sorry. Na'am. Na'am. Ana Pakistaniyun. Wa Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ana Turkiyun. Ana min Ana Turkiya. min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Okay, yang ini kita ulang balik. Tapi bahagian Pakistaniyun dan juga Turkiyun, kita try wakaf punya bacaan. Okay. Hal anta Pakistani? Hal anta Anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Na'am. Ana Ana Pakistani. Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Wa ma jinsiyatuka anta? Bagus. Ana Turki. Ana min Turkiya. Ana Turki. Ana min Ana min Turkiya. Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Bagus. Sekarang bahagian kedua. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Min aina anti? Min Min aina aina anti? Ana min Misr. Ana min Misr. Hal anti Misriyatun? hal Hal anti Misriyatun? Naam, ana Misriyatun. Na'am. Ana Ana Misriyatun. Misriyatun. Wa ma jinsiyatuki anti? Wa Wa ma ma Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyatun. Ana min Suria. Ana Ana Suriyatun. Suriyatun. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ana min Suriya. Okay, kita cuba try yang wakaf punya. Hal anti hal mana tadi? Naam. Hal anti Misriyah? Hal anti Misriyah? Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Na'am. Na'am. Ana Ana Misriyah. Misriyah. Wa ma Wa ma jinsiyatuka anti? jinsiyatuki anta? Anti. Wa ma jinsiyatuki anti? Wa Ini ma khas untuk perempuan. jinsiyatuki anti? Ana Suriyatun. Ana Suriyah. Ana min Suria. Ana Suriyah. Ana min Suriya. Ana min Suriya. Bagus. Masya Allah. Sekarang cuba anda semua terjemahkan daripada apa yang kita baca tadilah. Ustaz bagi waktu 3 minit juga. Okay. Dari mana? Anta kamu ke awak? Antara kamu dan awak sama. You. Awak. Kamu. No.
Kalau ada soalan, nak tanya, apa semua boleh. Nah. Ustaz, yang jinsi yuka tu? Jinsiyatuka. Jinsiyatuka Jinsiyatuka maksudnya warga negara kamu. yang dia Jinsiyatun. na'am. Macam ayat Yes. tu kan, na'am ana Pakistani. Dia saya negara Pakistan. Wama. Saya orang Pakistan. Oh, saya orang. Warga negara. Nah. Pakistaniun kan? Dan Wama Pakistani. Wama jinsiyatuka tu dan Apa? Apa? dan apa? Warga Jinsiyat. negara awak. Betul. Dan apa warga negara awak? Okey, sudah selesai. Jom kita bincang sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas. Selamat sejahtera ke atas kamu semua dan ke atas kamu semua sejahtera. Okey, kita baca sama-sama. Min aina anta? Ma makna min aina anta? Ma aina anta? Awak dari mana? Awak dari mana? Okey, kalau bahasa kita, bahasa Melayu, subjek dekat depan. Kita selalu Dari kata mana awak? orangnya dekat mana. Awak, subjek, soalan dekat belakang dari mana. Tapi kalau bahasa Arab, soalan mesti kat depan. Okey, min aina. Min aina anta. Bukannya anta min aina lah. Okey, cuma susunan je lah. Susunan kita terbalikkan. Apa pun terjemahan betul. Awak dari mana? Nah. Tapi kalau dia perempuan, kita kena ubah jadi anti ke? Okey, dia pakai anta. Betul. Min aina anti. Tapi lebih tepat lagi, untuk orang depan kita lah. Kita tengah cakap dekat perempuan, kita guna anti. Okey? No. Sekarang, ana min Pakistan. Ma makna ana min Ana Pakistan? min Pakistan, saya dari Pakistan. Saya dari Ya. Pakistan. Ana, saya, min dari Pakistan. Now, saya dari Pakistan lah. Yang ni saya dari negara Pakistan. Okey, yang kedua. Hal yang seterusnya. Hal anta Pakistaniyun? Pakistani. Adakah awak dari Adakah Pakistan? awak orang Pakistan? Adakah awak orang Pakistan? Orang Pakistan. Orang Pakistan. Dah cerita kan. Kebiasaan orang akan tersilap dah. Yang ni. Ingat bahagian macam mana kita sebut Pakistaniyun. Pakistaniyun. Yang ni, adakah awak orang Pakistan? Orang Pakistan. Okay. Now. Sebab sini tak ada min. Min tak ada. Sebab min tu lah maksudnya dari. Jadi kita bukan tanya adakah awak dari Pakistan. Bukan. Kita tanya adakah awak, hal adakah anta awak Pakistaniyun. Orang Pakistani. Orang Pakistan. Orang Pakistan. Bagus. Faham kan yang lain? Kalau tak faham, tanya. Ya, pelan-pelan sikit. Ustaz rasa Ustaz laju sangatlah. Naam, ana Pakistaniyun wa ma jinsiyatuka anta. Kita satu-satu. Naam, ana Pakistaniyun. Ya, saya orang Pakistan. Bagus. Wa ma jinsiyatuka anta. Dan kamu apa warga negara awak? Kenapa datang anta balik?
Adakah maksud dia apa warga negara awak-awak? Atau macam mana? Pertanyaan Siapa untuk ingat? dia. Pertanyaan. Siapa ingat semalam punya cerita? Wama Dan kamu warga. dan apa? Okey, Ustaz ingatkan balik. Kalau ikutkan masa hafalan perbualan satu, kita ada kena ingat wama jinsiyat, wa kaifa haluka anta. Masih ingat lagi apa maksud wa kaifa haluka anta? Kaifa haluka anta. Sini kes dia sama. Keadaan awak. Ada lagi satu. Dan bagaimana keadaan awak pula? Macam Pula. kita nak tanya balik orang tu. Sama juga kat sini. Wa ma Dan kamu jinsiyatuka. warga negara mana? Ya ni Dan awak apa pula pula? warga negara apa? Betul. Ya, Apa pula warga negara kamu? Okay. Dia macam nak tanya balik lah. Itu soalan kalau nak tanya balik. Baik. Wa ma jinsiyatuka anta. Last sekali. Ana Turkiyun, ana min Turkiya. Saya Saya orang orang Turki, Turki, saya dari negara- Turki. dari negara Turki. Bagus. Saya dari negara Turki. Okey, cantik. Semuanya pandai. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Okey. Kita lihat bahagian perempuan pula. Yang pertama jelas. Selamat sejahtera ke atas kamu semua dan ke atas kamu semua kesejahteraan. Min aina anti? Awak dari mana? Ya. Awak dari Okey, mana? Dari mana awak? Untuk perempuan. Okey. Ana min Misr. Saya Saya Mesir. dari Ya, Mesir. saya dari Mesir. Terus, hal anti Misriyah? Adakah awak dari Mesir? Ya, hal adakah anti Apakah awak Misriyah orang Mesir Dari perempuan? orang Mesir. Okey, Misriyatun orang Mesir perempuan. Dia tak ada min. Ada min tak? Hal anti min tak ada min. Sebab min tu maksudnya dari. Jadi di sini adakah awak Ya. orang Mesir? Saya Okey, cuba bawahnya. Naam, ana Misriyatun. Ya, Ya, saya orang Mesir. Hmm. Ya, Mama saya orang jinsiya Mesir. Turki anti. Dan apa pula warga negara awak? Pandai. Apa pula warga negara kamu? Bagus. Ana Suriyatun. Ana min Suria. Saya orang Syria. Saya orang Saya Syria. dari negara Syria. Saya warga negara Syria. Saya dari Saya Negara dari negara Syria. Syria. ahlan wa sahlan. Selamat datang. Okey, kalau masih tak lancar terjemahan, tak ada masalah. Kalau yang tak sebut tu lah. Okey. Tapi yang paling penting sekali adalah muka surat 12. Mungkin anda semua nampak macam banyak. Tak ada masalah, tak perlu risau. Ustaz bagi 10 minit untuk hafal. Kalau ada yang dah hafal, bagi tahu. Okey, kita akan tasmi' terus. Jadi sekarang muka surat 12 kita akan hafal dan juga tasmi' lah insya-Allah. Baik. Ikut Ustaz baca. Min aina anta, min aina anti? Min aina Aina anti? Ana min Turkiya. Ana Anak Turkiya. Turkiya. Hal anta Turkiyun? Hal anti Turkiyatun? Anta Turkiyun. Anta Turkiyatun. Hal anti Turkiyatun? Turkiyatun. Naam, ana Turkiyun. Naam, ana Turkiyatun. Naam, ana Turkiyatun. Naam, ana Turkiyatun. Terus, wa ma jinsiyatuka wa ma jinsiyatuki? Wa ma jinsiyatuka wa ma jinsiyatuki? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ana Turkiyatun. Ana min Turkiya. Ana Turkiyatun. Ana min Turkiya. Okey, kita akan lancarkan. Maaf, kita akan hafal dulu 10 minit. Kemudian siapa yang dah ready untuk tasmi' boleh tasmi'. Nah, habis hiwar 2 ni kita buat perbualan insya-Allah.
Tengok buku ke Ustaz ke Dari tasmik? buku. Tak, tasmiyah tanpa tengok buku. Tasmiyah hafalan. Tasmiyah Min hafalan. aina anta, min aina antun. Okey. So, Anti. ya, betul. So, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, boleh cuba start hafal lah. Muka surat 12. Kalau ada yang nak hafal tasmiyah hiwal 1 pun boleh juga. Tasmiyah ni hantar hafalan lah. Macam Abdul Razak belum hantar hafalan lagi. Bondaku pun belum hantar hafalan lagi. Azwan pun belum hantar hafalan lagi. Azwan cakap dekat lah. Assalamualaikum. Ustaz, sorry. Tolong baca Waalaikumsalam. balik yang kat nombor 3 tu Ustaz. Wama jin. Okey, sekejap kita baca yang ni. Tengok ni dulu. Wama kan asal kita hafal jinsiyatun. Ingat jinsiyatun? Okey. Yang masa awal-awal tu, kita tambah ka dengan ki je. Daripada tun jadi tu. Jinsiyatuka, jinsiyatuki. Okey. Okey, alhamdulillah. Nah, siapa tadi tanya? Saya Abdul Razak. Abdul Razak. Okey. Saya follow dulu sehari 2 ni Ustaz. Follow dulu. Ada bukunya, ada modulnya. Belum print lagi. Belum print lagi. Alamak. Kita ada hafalan ayat tau. Maaf. Ya, lepas ni saya update. Okey, Allah mudahkan dulu saya. Nah. Baik. Okay, ini KIV dulu. Okay, kalau Ufti Suzana ready, boleh. Kalau Bonda tu ready untuk hiwar 1, boleh. Afi Azwan pun, kalau ada ready, boleh. Saya bagi hiwar 1 dulu boleh? Ya, Afi Nazirul sudah. Hiwar 1. 1 dulu. Yang mana? Hafalan hiwar 2 tapi yang nombor 1. Nombor 1. Tak boleh, dia tak Boleh kena tak semua begitu? sekali. Dia kena semua kali? Semua sekali. Sebab Okey. nanti masa nak berbual akan kena semua sekali. Okey. Kalau ada yang macam rasa susah nak menghafal, guna teknik gambaran. Maksudnya tu, first tanya pasal dari mana. Kedua tanya adakah orang itu orang Turki. Ketiga, apa warga negara awak. Okay, itulah. Cuma nak kena ingat perkataan sikit lah. Dari mana adakah awak orang Spain atau Antam? Apa warga negara yang mengambil semua itu? Apa ki? Surat 12. Ustaz, saya nak cuba hiwar 1. Hiwar 1 Army. Oh, belum lagi ya? Boleh? Tadi saya masalah saya tukar phone. Yang ni ke? Yang Suzana tu ke? Ya. Oh, Suzana saya. Nama sebenar siapa? Suzana ataupun Army Army? Suzana. Army Suzana. Okay. Dalam apa tu saya punya PC tu saya guna profil lain pula. Faham tu. Okey lah, betul. Nah, boleh hiwar 1. Kembali. Mas Muka, Mas Muki. Ismi Ahmad, Ismi Sarah. Kaifahaluka, Kaifahaluki. Bikhair walhamdulillah. Wa kaifahaluka anta wa kaifahaluki anti.
Anti. Okey, cantik. Lancar. Bagus. Okey, Alami. Lancarkan lagi sebab kita nak guna masa perbualan itu. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Dalam masa 5 minit ni, kita tengok kalau ada yang dah ready untuk hantar hiwar kedua, bagi tahu. Kalau ada yang tak lancar pun tak apa. Kita lancarkan hari ni, besok Ustaz dengar. Okey, santai. Nah. Nak cuba harwa 2 Ustaz? Boleh? Hiwar kedua boleh. Okey, Alia, tak apa-apa. Silakan. Min aina anta, min aina anti, ana Turkiyan. Ana min Turkiya. Ana min Turkiya. Hal hal anta hal anta Turkiyun? Hal anti Turkiyan? Naam, ana Turkiyatun. Turkiyatun. Nah. Naam, ana Turkiyun. Naam, ana Turkiyatun. Wama jinsiyatuka? Wama jinsiyatuki? Ana Turkiyun, ana Turkiyan. Ana Turkiyatun, ana Turkiyata. Ana Turkiyun, ana min Turkiya, ana Turkiyatun, ana min Turkiya. Ana Turkiyatun, ana Turkiyan. Ana min Turkiya. Ana min Turkiya. Lagi satu. Ana Turkiyatun. Ana Turkiyatun, ana min Turkiyan. Turkiya. Ana Turkiya, ana min Turkiya. Okey, bagus. Masya Allah. So tadi min aina anta, min aina anti. Lepas tu, ana min Turkiya. Bukan min ana Turkiyan. Okay? Ana min Turkiya. Hal anta Turkiyun, hal anti Turkiyatun. Naam ana Turkiyun, naam ana Turkiyatun. Wama jinsiyatuka, wama jinsiyatuki, ana Turkiyun, ana min Turkiya. Bukannya ana Turkiyun, ana Turkiyan. Okay? Okay, bagus. Masya Allah, lancar. Alright. Yang Ustaz tanda-tanda ni penting ya. Supaya Ustaz tahu siapa yang lancar dan siapa yang perlukan sokongan. Tapi Ustaz lupa lah untuk bacaan yang kurang lancar sebab dia ada tanda lain. Ustaz dah lupa dah. Khair insyaAllah. Nah, ada soalan? Ada siapa lagi nak hantar? Saya nak hantar. Okey, boleh. Min aina anta, min aina anti, ana min Turkiya. Hal anta Turkiyun, hal anta Turkiyatun? Anti. Ana Hal anti. hal anti Turkiyatun? Naam, ana Turkiyun. Naam, ana Turkiyatun. Wama jinsiyatuka, wama jinsiyatuki? Ana Turkiyun, ana min Turkiya, ana Turkiyatun, ana min Turkiya. Mumtaz. Ahsanallahu ilaik. Barakallahu fiik. Bagus. Nah. Siapa lagi nak hantar boleh. Ana Ustaz. Okey. Okey, kita start Akhi Zawawi dulu. Min aina anta, min aina anti, ana min Turkiya. Hal anta Turkiyun, hal anti Turkiyah? Naam, ana Turkiyun. Naam, ana Turkiyatun. Wama jinsiyatuka, wama jinsiyatuki? Ana Turkiyun, ana min Turkiya. Oh, lancar. Lagi Ana satu. Turkiyah, ana min Turkiya. Okey, bagus. Masya Allah. Allah sangat nama. Bagus, Akhi Zawawi. Nah, Akhi Munawir. Nak cuba juga. Saya nak tanya. Boleh, boleh. Silakan. Min aina anta? Min aina anti? Ana min Turkiya. Hal anta Turkiyun? Hal anti Turkiyatun? Naam, ana Turkiya. Naam, ana Turkiyun. Untuk lelaki dulu. Naam, ana Turkiyatun. Turkiyun. Naam, ana Turkiyatun. Wama jinsiyatuka? Wama jinsiyatuki? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ana Turkiyatun. Ana min Turkiya.
Masya Allah, lancar. Ahsanta ya akhi Nawir. Bagus. Okey, dah selesai kita punya 10 minit hafalan. Ada yang nak hantar lagi? Ataupun belum ready? Nah. Okay, kita tanya Tunku Mahsin. Sudah ready? Belum? Sudah. Tadi sudah masuk. Oh, Min aina anta? Min aina anti? Ana min Turkiya. Hal anta Turkiyun? Hal anta Turkiyatun? untuk Na'am. perempuan, hal anti. Adakah awak perempuan? Hal anti Turkiyun? Hal Na'am. anti Turkiyatun. Hal anti Turkiyatun? Naam, ana Turkiyah. Naam, ana Turkiyatun. Okey, sekejap. Kalau untuk soalan tadi tu, hal anta Turkiyun, adakah awak orang Turki lelaki? Hal anti Turkiyatun, adakah awak orang perempuan Turki? So jawapan pertama untuk lelaki lah. Naam ana Turkiyun. Ya. Naam ana Turkiyatun. Okey. Boleh ulang lagi? Hal anta Turkiyun? Hal anta Turkiyatun? Anti. Naam. Hal anti Turkiyatun? Hmm. Naam, ana Turkiyah. Ana Turkiyun. Naam, ana Turkiyatun. Okey, bagus. Nama? Wama jinsiyatuka? Wama jinsiyatuki? Hmm. Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ana Turkiyatun. Ana min Turkiya. Bagus, Masya Allah. Lancar akhi Tunku Muhammad. Okay, ada lagi 3 minit untuk Ustaz dengarkan tasmiah. Siapa nak hantar lagi? Ukhti Nurlisia boleh? InsyaAllah Ustaz. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min aina anta? Min aina anti? Ana min Turkiya. Hal anta Turkiyun? Hal anti Turkiyatun? Naam, ana Turkiyun. Naam, ana Turkiyatun. Wama jinsiyatuka? Wama jinsiyatuki? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ana Turkiyatun. Ana min Turkiya. Bagus, ahsanti. Muhammad Nazirul Fikri, Dauruk. Boleh ke? Ready tak? Min aina anta? Min aina anti? Ana min Turkiya. Al anta Turkiyatun? Al anti Turkiyatun? Okey, yang pertama tu kena tukar. Hal anta Turkiyun. Al anta Turkiya? Al anti Turkiyatun? Naam, ana Turkiya. Naam, ana Turkiyatun. Wama jinsiyatuka? Wama jinsiyatuki? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ana Turkiyatun. Ana min Turkiya. Okey, bagus. Yang terakhir cantik. Cuma nombor kedua tu kena beri perhatian sikit lah. Dekat bahagian lelaki. Cuba tengok balik. Hal anta Turkiyun. Al anta Turkiyun? Dengan jawapan dia, naam ana Turkiyun. Ana Turkiya. Naam, ana Turkiya. Bukan ya, tapi yun. Turkiyun. Perempuan. Bukan, untuk lelaki. Naam, ana Turkiyun. Ya. Okay. Syukuran jazilan. Barakallahu fiik. Ukhti Raiha. Oh, dah 8.50. Okay, last. Ukhti Raiha ready? InsyaAllah Ustaz. Okay, boleh. Min aina anta? Min aina anti? Ana min Turkiya. Hal anta Turkiyun? Hal anti Turkiyatun? Naam, ana Turkiya. Naam, ana Turkiyatun. Naam ana Turkiyun. Wama jinsiyatuka? Wama jinsiyatuka? Wama jinsiyatuki? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ana Turkiyatun. Ana min Turkiya. Okey, ahlan wa sahlan. Lancar, alhamdulillah. Yang berbaki, insyaAllah Ustaz akan dengar besok lah.
Sekarang kita akan fokus kepada dua perbualan ini insya-Allah. Okey, kita akan jadikan dia sebagai asas dan juga foundation untuk kita berbual dengan rakan-rakan lah insya-Allah. Maksudnya sebelum nah, boleh lihat di hadapan dan skrin. Kita cuba jap. Kita tengok. Nah, dua-dua okey. Sekarang Akhi Tunku Muhsin akan cuba berbual dengan Ukhti Nurlisia. Pastikan kita guna soalan yang betul lah. Silap. Biar Ustaz tunjuk contoh dulu. Biar Ustaz tunjuk contoh dulu dengan Akhi Tunku Muhsin. Lepas tu nanti Akhi Tunku Muhsin dengan Ukhti Nurlisia. Selamat lah. Okay. Cuba tengok dekat depan. Ustaz akan tanya Tunku Muhsin daripada hiwar 1 dan juga hiwar 2. Okay, kita ikut template saja biar latih sampai kuat. Nah. Assalamualaikum. Mas Muka. Assalamualaikum Tunku Muhsin. Jadi panggil nama pula. Nah, Ustaz tanya Tunku Muhsin. Assalamualaikum. Mas Muka. Waalaikumsalam. Ismi Muhsin. Kaifa haluk? Kaifa haluka? Bikhair. Alhamdulillah. Okey, sekarang kan ada nombor 3 tu. Wa kaifa haluka anta? Yang itu Akhi Tunku Muhsin yang kena tanya Ustaz. Wa kaifa haluka anta? Bikhair. Walhamdulillah. Okey, tu hiwar 1 selesai. Kalau saya tanyalah. Hiwar 2. Min aina anta? Ana min Malaysia. Hal anta Maliziyun? Naam, ana Malizi. Naam, ana Malizi. Okey, bagus bahasa yang wasafnya. Lepas tu ingat, soalan ketiga tadi tu, yang wama jinsiyatuka adalah Akhi Muhsin yang kena tanya Ustaz. Wama jinsiyatuka? Ana Turki, ana min Turkiya. Okey, bagus. Masya Allah. Kita cuba lagi sekali Akhi Muhsin tanpa apa-apa nota lah. Assalamualaikum, Mas Muka. Waalaikumsalam. Ismi Muhsin. Kaifa haluka? Bikhair. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bikhair walhamdulillah. Min aina anta? Ana min Turkiya. Hal anta Turkiyun? Naam, ana Turkiya. Wama jinsiyatuka? Ana Maliziyun, ana min Malaysia. Okey, Naam. bagus. Masya Allah. Cantik. Nampak macam mana kita nak buat dengan kawan-kawan? So, Akhi Muhsin pula, sekarang Ustaz nak tengoklah, nak semak dulu sebelum kita pergi pecah kumpulan untuk lancarkan lah. Nah, sekarang Akhi Muhsin cuba tanya Ukhti Nurlisia. Ingat, untuk perempuan pakai macam mana? Masmuki? Ukhti Nurlisia tak... Sekejap, Ukhti Nurlisia tak keluar suaranya. Nurlisia ada suara? Ya, Ustaz. Okey. Okey, cuba. Okey, kita ulang. Masmuki? Mas Muki tu tanya nama kan? Ismi Betul. Siti. Ya. Ismi Siti. Okay. Masmuki? Ismi Siti. Kaifa haluki? Bikhair. Walhamdulillah. Okey, tanya saya. Betul. Tanya balik yang soalan ketiga. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Bikhair. Alhamdulillah. Saya tak tanya nama awak. Tak. Muka. Yang ini kita punya perbualan untuk orang yang tanya sahaja. Untuk Ukhti Nurlisia cuma tanya awak pula apa khabar yang tu. Oh, okey. Dan juga awak pula warga negara apa. Yang itu. Yang Min menjawab aina tu anti? tanya dua soalan dia. Okey. Sila. Min aina anti? Ana min Malaysia. Hal anti Malizi?
Maliziyatun. Maliziyah. هل Kalau هل wakaf. أنت ماليزية؟ Naam ana Malaysia. Malaysiatun ke Ustaz? Kalau nak wakaf, dengarkan tak marbutah haknya. Kalau tak nak wakaf, bacakan tunnya. Ana maliziyatun. Kalau wakaf, ana maliziyah. Dua-dua boleh diterima lah Ustaz ya? Dua-dua boleh terima tapi jelaskan haknya, tak marbutah. Kalau tak nanti bunyi dia macam negara Malaysia. Okey. Ana Malaysiatun. Okey, tanya saya. Hal Bahagian anta bukan. Orang yang jawab, dia tanya apa awak pula warga negara apa? wa ma jinsiyatuka? Wa ma jinsiyatuka? Ana Turkiya. Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Bagus. No. Nampak gaya, kita cuba Akhil Mohsin tanya balik. Okay, cuba Akhil Mohsin tanya balik. Tanya Ukhti Nulis yang sama. Masmuki. Ismi Siti. Kaifa haluki? Bi khair walhamdulillah. Kaifa haluka anta? Bikhair. Alhamdulillah. Min aina anti? Hal anta Malaysiatun? Cuba dengar balik soalan. Anti Malaysiatun. Cuba dengar soalan Akhil Mohsin. Soalan lagi sekali, Min aina anti? Awak dari mana? Jawab, saya dari Ana min Malaysiatun. Ana min Malaysia. Ana min Malaysia. Saya dari negara Malaysia. Okay. Hal anti Malaysia? Naam. Naam ana Malaysia. Okey, dia tak sempat tanya lagi sebenarnya. Hal anti? Hal anti Malaysiatun? Naam ana Malaysiatun. Nervous tak Ustaz? Nervous. Okey, tak apa. Kita biarkan nervous tu nanti lama-lama hilang. Okay, lepas tu wama jinsiyatuka. Akhi Ukhti Nulisya tu bertanya balik. Wama jinsiyatuka atau wama jinsiyatuka anta? Wama jinsiyatuka? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Okey, bagus. Okey, dekat sini kita nak belajar. Jadi tak ada masalah lah. Kalau malu, segan dan juga nervous tu biasa. Okey. Tapi insyaAllah kita semua kawan-kawan, tak ada apa-apa masalah. Okey. Sekarang, Ukhti Nulisya cuba pula tanya dengan Akhil Munawir. Okey. Okey. Hiwar 1 dan juga hiwar 2 daripada hafalan kita lah. Tapi pertanyaan sahaja. Lupa dah Ustaz start macam mana tadi. Okey, hiwar 1. Ustaz bagi dia punya key point. Tanya nama, tanya khabar. Tu je dekat hiwar 1. Okey, cuba. Okey. Kaifa haluka? Nama salah dulu. keadaan awak pula saya tanya. Nama dulu. Apa nama kamu? Masmuka. 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 Okey, Munawir. Cuba jawab. Boleh ke Munawir ke bagaimana dulu? Masmuka. Boleh. Ismi Munawir. Teruskan. Ukhti Nulisya. Apa yang khabar? Kaifa haluka? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluka? Okey, Ukhti Akhil Munawir nak tanya perempuan balik cara dia. Wa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki anti? Ya. Bi khair walhamdulillah. Okey, hiwar 1 selesai ya, Ukhti Nulisya. Hiwar 2. Yang baru kita hafal tadi. Ada beberapa poin. Dari mana dan juga adakah? Min aina anta? Ana min Turkiya.
Hal anta Hal. Turkiya? Hal anta Na'am. Turkiyun. Hal Na'am. anta Turkiyun? Na'am. Ana Turkiya. Okey, untuk akhi Munawir, Wama. Wa ma jinsiyatuki? Bagus. Ana Turkiyatun, ana min Turkiya. Bagus, begitu. Okey, Alhamdulillah. Ustaz rasa kita akan kena dengar seorang-seorang juga supaya lebih jelaslah sebelum kita pergi kepada pecahan grup. Sebab biasanya Ustaz ada buat pecahkan grup untuk kita berlatih antara kawan-kawan lah. Tapi buat masa ni, Ustaz akan dengarkan dulu daripada rakan-rakan. Ustaz tengok kat sini siapa yang lancar dan siapa yang tak lancar. Siapa yang dah ready dengan siapa yang belum ready untuk buat latihan perbualan lah. So sekarang kita cuba pula Akhi Munawir, kelas Akhi Munawir dengan Nazirul Fikri, boleh? Mas Muka? Ya, tak dengar. Mas Muka? Ismi Fikri. Kaifa haluka? Bi khair walhamdulillah. Wa ma kaifa haluka? Bukan. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Bi khair walhamdulillah. Waladu. Min aina anta? Ana min Malaysia. Hal anta Malaysia? Malaysiun. Hal anta Malaysia? Naam, ana Malaysia. Wa ma jinsiyatuka? Ana Malaysia. Ana min Malaysia. Bagus, Masya Allah. Pandai. Akhi Nazir ataupun Akhi Fikri dengan Ukhti Raiha. Cuba. Mas Muki? Ana Raiha. Ismi Raiha. Ismi Raiha. Kaifa? Bi khair walhamdulillah. Wah. Tanya di balik. Awak pula apa khabar? Wa kaifa haluka anta? Bi khair alhamdulillah. Min aini anta? Bukan anta, anti. Min aini anti? Ana min Malaysia. Hal anti, betul. Hal anti Turkiyatun? Hal anti Bukan. Malaysia? Kita Saya nak tanya tanya dia balik. Tanya balik. Hal anti Malaysia tu. Naam, ana Malaysia. Wa ma jinsiyatuka anta? Okey, sebelum tu kalau saya perempuan, kita kena letak ya dan juga tak marbutah lah. Malayziyatun, Malayziyah. Mana satu lah. Naam, ana Malaysia. Wa Wa ma jinsiyatuka. jinsiyatuka anta? Ana Malaysia. Ana min Malaysia. Okey, bagus. Ana min Malaysia. Okey, Ukhti Raiha dengan Ukhti Aliyah. Boleh cuba. Okey. Min aina anti? Daripada Hiwal 1, nama. Assalamualaikum. Ismi Raiha. Mas Muki? Waalaikumsalam. Ana ismi Aliyah. Kaifa haluki? Naam. Bikhair. Fahaluki. Alhamdulillah. Awak pula apa khabar? Wa ma kaifa haluki? La, laisa ma tu apa? Dia bukan apa khabar tapi Wa kaifa haluki? Wa kaifa haluki anti?
Bi khair walhamdulillah. Okay. Keyword kedua. Min. Min aina anti? Ana min Malaysia. Hal hal anti Misriyah? Macam mana Ustaz? Dia cakap saya dari negara Malaysia. So kita tanya balik, adakah awak orang Malaysia? Hal anti Malaysia? Oh, dia tanya. Saya tanya. Awak tanya. Hal anti Malaysia? Naam, ana Malaysiatun. Ana Malaysia. Wama. Wama anti Malaysia. Bukan. Wama jinsiyatuki. Wa min daripada hafalan. jinsiyatuki. Anti? Wama Ana- jinsiyatuki anti. Nah. Siapa tanya? Ana Ukti Raihan tanya. saya jawab. Ana nak jawab Ana Suriah. Ana Turkiya. Ya, ni mana-mana. Ana Turkiya. Ana min Turkiya. Okey, ana Turkiyah. Ana min Turkiyah. Ana bagus. Turkiyah. Ana min Turkiya. Tak berapa lancar tapi dah nampaklah gambaran dia macam mana. Okey, tanya keyword satu yang daripada hafalan dan juga tanya keyword dua daripada hafalan. Okey. Cuma yang menjawab tu dia kena tanya dua soalan je. Awak pula apa khabar? Dan lagi satu, awak pula apa warga negara? Kan? Dan apa pula warga negara awak? Nah. Okey. Sekarang Ustaz, tak apalah, kita tambah lagi 3 minit. Kita nak dengar Ukhti Aliyah dengan Ukhti Armi Suzana. Boleh ke? Boleh Ustaz Syam. Cuba. Assalamualaikum. Mak Ismi. Waalaikumsalam. Ismi Armi. Someone muted you. Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bikhairil alhamdulillah. Okey, teruskan. Min aina siapa Dia ada suara pelantunan dekat device Ukhti Armi. Saya nak keluar balik ke Ustaz? Teruskan saja. Pakai mikrofon ke tu? Tak. Handphone saja. Semua handphone dia record suara speaker. So ada pekat dua device. Tak, saya dah tutup dah satu device. Dia satu je. Cuma dia punya mikrofon device tu record suara speaker. Oh, okey. Saya tak tahu nak buat macam ni. Mungkin boleh tutup dulu kot. Okey. Lepas tu buka balik. Okey, sekarang Ukhti Aliyah tanya. Lepas tu bila Ukhti Armi nak jawab, buka. Lepas tu tutup balik. Min aina anti? Alamak, dia ingat buka tutup ni kot. Keluar masuk balik. Betul. Keluar masuk balik. Oh, adalah. Nak Ukhti Armi buka mic je masa nak jawab. Sir, boleh? Okey, Boleh, ada boleh. lantunan lagi? Testing. Assalamualaikum. Tak ada dah. Tak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, lagi sekali Ukhti Aliyah. Mula ke pada min aina? Min aina je terus. Min aina anti? Ana min Malaysia. Hal anti Malaysia? Naam. Ana Malaysiatun. Wama jinsiyatuki? Bukan. Ukhti Armi Wama yang tanya. jinsiyatuki? Naam, ana Malaysia. Ana min Malaysia. Okey, kalau ingat balik dekat bahagian wama jinsiyatuka wama jinsiyatuki, ana Turkiyun, ana min Turkiya, ana Turkiyatun, ana min Turkiya, kan? So, Ukhti Armi tanya Ukhti Aliyah tadi, wama jinsiyatuki, kan? So jawab ana Malaysiatun, ana min Malaysia.
Ana Malaysiatun, ana Malaysia. Ana min Malaysia. Okey, Ana in Malaysia. bagus. Okey, cantik. So itu dia yang kita akan cuba buat lah, insya-Allah. Tak sempat nak habiskan semua. Jadi besok insya-Allah Ustaz akan dengar hafalan yang berbaki daripada Hiwar 1 dan juga Hiwar 2 lah, daripada sahabat-sahabat. Dan yang sudah ready, insya-Allah kita akan pecahkan grup lah. Yang dah ready ni kita akan pecahkan grup. Ustaz akan buat 2-2-2-2 dan insya-Allah besok Ustaz akan terangkan lah. Tolong buat 3 ke 5 pusingan perbualan. Okay, dah habis. Maksudnya macam mana? Macam ni. Macam mana ya? Macam tadi tu, macam mana nak tunjuk? Besok lah Ustaz tunjuk. Tapi lebih kurang idea dia macam ni. Contoh Ustaz dengan Muhsin. Okay. Ustaz akan tanya 5 kali. Jadi Akhi Muhsin akan jawab 5 kali. Kemudian Akhi Muhsin pula akan tanya 5 kali. Okay. Kemudian Ustaz akan jawab 5 kali. So setiap orang kena tanya 5 kali lah tanya persoalan. Biar lancar. Kasih lancar. Okay. Sebab kita nak ke arah biasa dengan perbualan. Sebab penting perbualan tersebut sebab ada level 2. Level 2 yang orang dah mahir ternanti-nantikan untuk buat insya-Allah. Okey, ada soalan? Esok Hiwar berapa Ustaz? Nak boleh sedia siap-siap awal ke macam mana? Kalau nak buat persiapan boleh mula hafal Hiwar ketiga muka surat 17. Bukan. 17 betul lah. Ada sediqi Muhammad. Itu kalau nak buat persediaan lah. Sebab bahagian ni memang Ustaz pentingkan hafalan sahaja. Sebab daripada hafalan tu kita akan guna dalam perbualan. Dan dalam perbualan nanti ada level dia lah. Ada tingkatkan level kedua, ketiga lah. Okey. Alhamdulillah. Alamin. Senang cerita apa sahaja yang ada dalam hafalan Hiwar tu, itu yang penting. Faham? Lagi ada soalan? Baik Ustaz. Kalau tak ada soalan.